Siapa je yang tak kenal Ratu Rock negara kita, Ella? Ella baru je umumkan homecoming ke negeri kelahirannya Pulau Pinang. Dan bukan sekadar kepulangan biasa, tetapi beliau akan mengadakan konsert majlis tertinggi Rock Queen Ella. Homecoming edisi 60 Permata Biru. Khas buat peminat di sebelah utara. Bukan sekadar konsert biasa, Ella bakal menjadi individu pertama yang mengadakan konsert di Stadium Negeri Pulau Pinang, Batu Kawan pada 25 Julai ini. Sesuai dengan sambutan ulang tahun kelahirannya yang ke-60, pada bulan Julai ini, konsert ini bakal menjadi sebuah detik yang emosional buat seorang legendaris yang hampir 4 dekad menghiburkan peminat. Melalui konsert ini, kempen Peace, Love, Rindu, Ella juga bakal mengajak para peminat untuk bersedekah dengan setiap pemegang tiket akan diberi peluang untuk mengundi badan kebajikan pilihan mereka sendiri. Kita akan buat sesuatu yang berbeza yang relate to homecoming, balik kampung insyaAllah. Tak, kita is not comparing, tapi di utara ni kita jarang buat konsert yang besar untuk orang yang jauh di utara. So kita nak try to reach them yang susah nak dapat pergi tengok konsert ke apa ke. At least tempat tu boleh kita menyatu dan berjumpa insyaAllah. InsyaAllah soon, dan juga the date itself pun ada kat situ. Dan kalau nak pre-order pun boleh je. Dah bersiap sedia dah semua. Jangan lupa tumbler saya yang terbaru. Hai, temu Ella di Majlis Tertinggi Rock Queen Ella Homecoming 25 Julai 2026, Stadium Negeri Pulau Pinang, Batu Kawan. Tiket boleh didapati di hitmanlive.com pada 11 Mei 2026.